Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so hari tu Nisa dah pernah withdraw tau. Okay, and sekarang ni kalau korang tengok dekat sini, Nisa dah ada RM197. Cumanya, yang tu sekejap lagi Nisa bagi tahu dekat korang. Nisa nak tunjukkan, korang pergi dekat ni. Tekan je kat situ. Lepas tu korang pergi tengok dekat withdrawal history. Okay guys, so dekat sini korang boleh nampak kan, Nisa punya successful 30 sen, tapi yang Nisa withdraw adalah RM20. Kenapa RM20 ni tak dapat ke Nisa punya Touch and Go? Okay, Nisa explain sekejap lagi. So kita pergi dekat sini, korang pergi dekat cash hijau tu, korang boleh nampak dekat sini. Ni adalah payout ratio. So, bermaksud untuk sekarang ni, Nisa punya payout ratio adalah sebanyak 65%. Sekarang ni, Nisa withdraw sebanyak RM100. Seandainya Nisa tekan je cash out now sekarang, Nisa tak dapat RM100 tu. Tapi Nisa akan dapat RM65. Macam mana cara untuk kita nak dapatkan 100% adalah kita kena eliminate bakteria ni. So maksudnya korang kena kumpulkan tube ni untuk kita eliminate bakteria. So barulah kita boleh capai sehingga 100%. Macam mana? Korang tekan je, contoh dekat sini kan, 121 bakteria. Tekan eliminate. So dia akan berkurang lah bakteria kat dalam tu. Tekan lagi eliminate. Sehinggalah bakteria dalam dalam satu tube berapa persen tu hilang. So barulah korang akan dapat move kepada next persen lah. So contoh sekarang ni bakteria dalam ni masih ada 90 bakteria. Cara untuk nak dapatkan tube tu daripada open treasure chest. Korang boleh tengok dekat sini. Treasure chest ni pula kita boleh dapat daripada invite friends ataupun kita completekan daily task yang dekat sini. So korang boleh nampak kat sini. Kalau gabungkan 10 botol ni akan dapat satu chest, dan juga yang tonton iklan ni pun dah dapat juga 2 chest. So kita tekan dekat open treasure box ni. So, kita boleh pilih lah nak buka satu ke ataupun nak buka berapa ke. Tapi macam Nisa lebih mudah, kita buka je semua yang kita ada. So, sekarang ni Nisa ada 7 chest. So, tekan je open. So, korang boleh nampak kat sini Nisa dah dapat 7 tube. Yang tu tak menentu juga sebab chest ni akan dapat random hadiah lah. So sama ada kadang-kadang korang satu chest dapat satu tube, satu chest kadang-kadang dapat 2 tube, kadang-kadang dapat satu chest tu dapat 5 tube, ataupun korang dapat cash hijau. So yang tu tak menentu lah. So tadi kita dah dapat 7. Korang boleh sambung lagi. Sekejap, kita ke bawah sikit. So kita akan sambung. Dan kita tengoklah nanti berapakah bakteria yang tinggal untuk kita nak ke next payout ratio. Okay, so setakat ni masih ada lagi berbaki 40 bakteria. So payout ratio kita masih lagi 65% lah. So Nisa harap korang semua faham sebab ada beberapa soalan yang Nisa terima daripada ramai yang komen. Dia tanya macam saya withdraw RM20 tapi kenapa dapat berapa sen dan sebagainya. So korang kena naikkan payout ratio tu
barulah korang akan dapat penuh duit yang korang nak withdraw tu lah. So, cara untuk nak dapatkan cash hijau Nisa dah pernah tunjuk dekat video sebelum ni. So, korang boleh tengok dekat situ. And untuk video kali ni, Nisa just nak explain dekat korang kenapa korang tak dapat full amount tu. So, sebab payout ratio ni lah. So, itu saja. Thank you so much for watching. Kalau kata korang suka, korang boleh klik like untuk video ni. And kalau nak cuba, korang boleh je cuba. Sebab games ni legit membayar. Cuma korang kena naikkan payout ratio tu. So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.